Selamat pagi. Day 3, hari yang sebenar. 2 hari main-main lah. Kita dah tiba waktu dia untuk kita tunjukkan. Kau tengok hari ni gambar Australia dah tarik diri. Sekarang challenge juara siapa? Jalan-jalan. Memang kena masuk gear, keluar gear. Jaga pinggang. Kita pinggang ramping. Gelek, kena gelek. Clear ball lah, clear ball lah. Nervous ni. Macam nervous. First match Malaysia bertemu Indonesia wanita. Kita tengok berapa kena. Berapa kita skor. Kita terbalik. Kita tim Malaysia dengan Indonesia. Artinya Malaysia mungkin mengalami kesukaran. Tapi kita kena menang. Kita akan siapa? Kita akan support. Kena save, kena save. Selanjutnya Lepas kan? Ibu Dokter Oh, lepas sponsor. First match 2-0. Okay, good game. Good game. Mana? Good game. Tak boleh buat 3 kali fall ke macam mana? Ada 2 kali fall. Sekali keluar. Kan, 2 kali. 3 kali dah terus. Oh, 2 kali fall kena keluar. Apa-apa saja fall pun. Masuk ke resign pun tak boleh. Kira fall. Maksudnya kita tak boleh fall lah. Mix first match. Saya menyaksikan banyak pula. InsyaAllah next game saya akan buat lebih baik. Kalau tidak saya akan menjadikan lebih daripada 7 gol. Kita menang 3-4-0. Next match lelaki pula. Kita teraniaya lah. Walaupun kami kalah, tapi kami rasa kagum dengan persembahan pasukan yang baru dibentuk. Dan insyaAllah dalam pertandingan ini kami akan buat lebih baik. Kami berada di Hotel Golden View untuk majlis penutup dan majlis makan malam dan juga penyampaian hadiah untuk Walking Football Batam. Jangan! Bisa! Untuk kategori top score, kami panggilkan untuk nomor punggung nomor 13 dari Malaysia, 4 gol untuk naik ke atas panggung. Tolonglah pakcik tu nak komisen dah. $50. $50 tau, $1.5. $50 Singapura kere. Inilah selepas kami bertarung nyawa, berhempas pulas. Buruk keadaan sehingga kita sana. Perlu yang terakhir aiskrim. Inilah hasilnya. Singapura Eureka. Sekarang ni kita tengah menghabiskan sisa-sisa waktu kita kat sini. Kita mencari apa yang patut lah. Patutnya sebelah sini ada.